Memang berat jugalah cabaran Tuan Haji untuk kan masa dapat tawaran tu dengan nak mencukupkan keuangan semua tu. Sebab saya takziah jugalah pada penyumbang daripada syurga tu. Peminjam daripada syurga tu yang memang saya sebab jugalah baca tu. Arwah Kak Ros tu. Tapi tahun ni lagi tinggi. Pada tahun saya tahun tu dah 32,000. Tahun ni kawan saya dah 40,000 dua orang. Tapi itulah sebenarnya bila Allah pilih kita, walaupun kita nampak tak cukup, sebenarnya kita ni ada satu lagi kemampuan berhutang. Ada orang cakap tak mampu jangan pergi, tapi kita mampu berhutang, kan? Rasulullah SAW pun berhutang. Hutang ni pun sunnah. Dan orang yang berhutang ni insya-Allah niat membayar itulah sunnahnya. Jadi bila kita niat nak hutang kerana Allah pun, Allah hantar penghutang dari syurga. Dan saya pun tak sangka. Datang bagi satu amount yang besar dan halal kalau mati. Ini kalau orang dengar berebut ni. 15,000 ya tu. 15,000. Bukan senang, bukan RM15 orang nak bagi macam tu kan. Belum lagi saya cerita, itu penghutang yang bagi sumbangan pun yang kita sebenarnya kita pernah dengar orang pergi haji, kita bagi 50 kan, 100. Tapi bila kita pergi haji ada orang bagi 2,000, 3,000, bagi gitu je. Kita kata ya Allah, betapa dunia ni ada celah-celah, masyarakat ni ada orang yang Allah Taala jadikan dia sebagai ahli syurga lah sebenarnya. Betul.